house was in the way of the new road. They needed to bolt. Yang tadi tu video highlight daripada ZD. So dekat dalam video ni aku nak share cara kita nak buat highlight itu kat dalam projek kita dekat Blender. Okay, jom mula. Okay, dia ada 4 step. Okay, so mula-mula hampa ambil objek tu. Lepas tu hampa tekan Shift D untuk duplicate. Lepas tu hampa tekan S untuk besarkan sikit je. Okay, lepas tu dia punya material tu hampa buang. Lepas tu hampa create new material, bagi nama apa-apa pun. Okay, lepas tu hampa pergi kat base color, hampa letak color apa hampa nak. Okay, and then hampa pergi dekat emission, letak color yang sama dengan base color tadi. Lepas tu hampa adjust strength dia bagi kuat. Okay, now buka lagi satu panel, tukar kepada shadow editor. Lepas tu dekat principle VSTF tu, adjust roughness tu, bagi dia berkilat. Lepas tu untuk alpha ni kita nak animate. Okay, cara nak animate kita akan tekan I. Okay, so kita dekat frame satu tekan I. Lepas tu kita pergi kat frame seterusnya, okay, adjust. Lepas tu kita tekan I lagi. Okay, lepas tu okay, kita akan ambil yang depan tadi, kita tekan Shift D, bawa pergi ke sebelah sana untuk kita ulang dia punya keyframe. Lepas tu kita akan buka graph editor, pilih semua tu. Lepas tu kita tekan home untuk fokus. Lepas tu kita akan pergi ke channel, add curve modifier, ambil cycles untuk dia automatic ulang sendiri. Okay, lepas tu kita nak buat dia punya bloom, kita pergi kat compositor editor, tekan new. Okay, nanti dia keluar macam ni. And then kita akan Shift S and then cari fog glow. Okay, kita letaklah dulu fog glow ni kat tengah, sambung. Lepas tu daripada fog glow tu kita akan tukar kepada bloom. Okay, sekarang kita akan adjust glare dia tu, kita bagi maximum. Lepas tu kita buat high quality, and strength dia ni kita ubah bagi tinggi dia punya jumlah dia. So dah siap dah, kita dah boleh render.